tengkorak Raja Namrud ni dia terpecah sebab gatal dia ketuk, dia rasa sedap sikit, lepas tu kena ketuk balik. Allah SWT hinakan Raja Namrud dengan sedemikian rupa, tengkorak dia sampai terpecah, dan nyamuk tadi yang gemuk tadi terbang, dan keadaan tempang tadi terbang. Jom sertai package membership kami. Hanya klik button join, kemudian pilih salah satu daripada 3 pilihan dan nikmati video-video eksklusif hanya untuk members only. Terima kasih. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba wa fathan mutlaqa fi 'ulumil aqliyati wan naqliyati wal zawqiyyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, syukur kita pada malam yang berbahagia ini diizinkan lagi untuk bertemu dan bersua dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung diskusi pengajian kitab Ajaibul Qalbi, iaitu keajaiban hati, karangan Imam Ghazali rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-11 dan hari ini kita masuk pada tajuk akal. Akal adalah 15. Oh, minta maaf, bukan akal. Tentera hati, bab yang baru, tentera hati, muka surat 15. Akal kita dah bincangkan sebelum ni. Hari ini kita bincangkan pada bab tentera hati.
Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui akan tentera Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Maksudnya alam ini Allah Ta'ala penuhi dengan pelbagai jenis tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Para malaikat adalah tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan banyak lagi makhluk-makhluk yang kita tak nampak dengan mata kasar kita, yang berada pada alam ghaib, yang berada pada lapisan-lapisan dimensi yang tertentu, yang semuanya itu adalah tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jumlah tentera Allah ni tak ada siapa yang tahu. Dan siapa yang Allah Ta'ala jadikan tentera Allah, kita tak tahu, ya. Boleh jadi semut-semut menjadi tentera Allah, boleh jadi burung-burung yang tertentu adalah tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca surah Ashabul Fil, surah Al-Fil, ya, burung ababil, ya, segerombolan burung, yang nama burung ni burung ababil, datang berbondong-bondong untuk menghancurkan tentera Abrahah yang ketika itu dalam perjalanan hendak meruntuhkan Kaabah. Tentera Abrahah yang datang daripada Yaman. Jadi Allah hantar siapa untuk hancurkan tentera Abrahah, tentera bergajah, burung-burung. Burung-burung jadi tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kisah Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud, kisah yang masyhur, kisah yang terkenal, yang mana Raja Namrud telah mengerahkan rakyat jelatanya untuk kumpul kayu api untuk nak bakar Nabi Ibrahim AS, nak menghukum Nabi Ibrahim dengan membakar. Akan tetapi Allah Ta'ala jadikan kayu-kayu bakaran itu sebagai tentera Allah, sehingga kayu-kayu api yang sedang bergejolak membara api, apabila Nabi Ibrahim dicampak saja ke dalamnya, ianya bertukar menjadi sesuatu yang nyaman untuk Nabi Ibrahim AS. Kayu-kayu api menjadi tentera Allah, jadi nyaman dan damai, sejahtera, dingin untuk Nabi Ibrahim AS. Dan ada riwayat mengatakan ada burung yang tertentu yang cuba terbang daripada arah atas dengan membawa sedikit air yang mereka ambil daripada mana-mana kolam dan tasik, masukkan dalam mulut mereka. Mereka cuba terbang di atas api tadi yang tinggi untuk extinguish, nak jadi fire extinguisher. Dia jatuhkan beberapa drop air tadi. Sungguh pun air tadi tak padamkan api tadi, ya. Api tadi tetap menyala selama 40 hari. Akan tetapi burung tadi teringin, ya, untuk menjadi sebahagian daripada tentera-tentera Allah, nak tunjukkan kesungguhannya untuk tolong Khalilullah, untuk bantu teman karib Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ibrahim. Walaupun air yang berapa titis tak dapat padamkan api. Yang burung tak tahu, walaupun api bergejolak 40 hari, tapi api dalam tu semua dah jadi tentera Allah. Api je menyala, dalam tu Nabi Ibrahim duduk dalam keadaan penuh keselesaan. Sebab itu ketika setelah later on daripada kehidupan Nabi Ibrahim, orang tanya bilakah memori beliau yang paling indah sekali sepanjang kehidupannya. Beliau mengatakan memori yang paling manis, kenangan yang paling manis dalam kehidupanku ketika dicampak ke dalam api. Sebab di dalamnya penuh dengan kenyamanan, keselesaan. Tiap-tiap hari makanan daripada syurga datang, dihidangkan, damai, sentosa. Itu pengalaman yang paling manis sekali yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Itu tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Namrud pula,
Namrud mempunyai angkatan tentera yang besar. Nabi Ibrahim seorang diri. Nabi Ibrahim pemegang tampuk pemerintahan, dia ada angkatan tentera yang besar. Allah Ta'ala hantar tentera Allah untuk menghancurkan Namrud. Boleh bagi tahu saya, apa tentera Allah yang dihantarkan untuk hancurkan Raja Namrud yang sombong angkuh tersebut? Apa nama tentera Allah tersebut? Ya? Ya? Kuat sikit. Sayup dia dengar. Ya? Ya. Sikit lagi nak betul. Nyamuk yang tempang. Berapa ekor nyamuk? Seekor nyamuk ni. Seekor nyamuk ni hancur habis kerajaan Namrud. Kalau nak bicara tentang tentera Allah memang malam ni habis kat situ je. Allah Ta'ala hantar satu tentera Allah, namanya seekor nyamuk. Lepas tu nyamuk ni cacat pula tu, nyamuk OKU. Nyamuk OKU, nyamuk tempang. Dalam riwayat sebut Allah bukan hantar nyamuk yang sempurna tubuh badannya, nyamuk yang tempang. Tak tahu satu kaki tertepak ke ataupun terkodong ke, cukup satu nyamuk ni Allah hantar sebagai tenteranya. Dia masuk ikut telinga Namrud. Namrud dah gatal lah. Sebab apa? Sebab nyamuk tadi dia dah masuk dalam kawasan gergadan telinga, dia dah gigit, dia dah hisap darah. Jadi korek, sebab makin gatal Namrud korek tak dapat keluar. Akhirnya nyamuk tadi dia dapat laluan untuk masuk ke kawasan otak Namrud. Kat sana dia berkelah, berpiknik, berparti. Sekarang dia dah hisap darah bukan saja di kepala tapi kawasan otak. Sekarang Namrud dah gatal otak. Dia garu-garu kepala, sebab sekarang gatal dia bukan belah luar, belah dalam. Jadi garu macam mana pun tak dapat nak hilang gatal tadi. Akhirnya dia ketuk kepala dia. Ketuk tu baru dia rasa sedap. Tapi tak lama kemudian nyamuk dalam tu masih aktif. Ya. Dia sekejap dia duduk tang sini, tang sini, dia hisap darah tang sini, jadi kepala dia semua dah gatal. Jadi sepanjang masa sekejap-sekejap dia kena ketuk kepada dia, sekejap-sekejap dia ketuk. Ketuk tu lega sekejap, tapi kemudian kena ketuk balik. Lama-lama dia punya ketuk ni dia tak cukup dengan ketuk perlahan, dia kena ketuk kuat pula. Ketuk kuat baru hilang. Lama-lama dia kata tangan aku pun sakit, dia guna terompah dia pula, dia punya capal dia punya selipar, dia ketuk kuat-kuat, hilang, lega sekejap. Kemudian kena ketuk balik. Lama-lama dia penat. Kemudian dia panggil ahli keluarga dia, ahli bangsawan dalam istana. Semua buat barisan, ambil turn untuk ambil terompah masing-masing ketuk kepada Raja Namrud ni. Ya. Jadi Raja Namrud akan duduk atas takhta dia. Bila gatal dia, next. Datang. Jadi lama kelamaan ahli keluarga dia pun jadi boring. Tak ada kerja lain, kerja ketuk kepala Raja Namrud ni. Raja Namrud kata kalau gitu tak apa, panggil semua menteri-menteri semua. Menteri-menteri, panggil menteri-menteri, panggil bendahara, panggil Laksmana, panggil mamak bendahara, semua ketuk kepada dia. Gatal je, next. Semua menghadap kepada raja, ambil terompah, ketuk kepada raja. Jalan, calon. Dia kata lagi, next. Lama-lama, sebab dah berhari-hari macam ni, menteri-menteri pun jadi penat dah. Kemudian dibariskan angkatan tentera pula. Lepas angkatan tentera dah habis, rakyat jelata pula. Dan akhirnya tengkorak Raja Namrud ni dia terpecah di tangan terompah salah seorang rakyat jelata dia. Sebab dah terlalu syok sangat. Sebab gatal dia, ketuk dia
dia rasa sedap sikit, lepas tu kena ketuk balik. Last Allah Ta'ala hinakan Raja Namrud dengan sedemikian rupa, tengkorak dia sampai terpecah, dan nyamuk tadi yang gemuk tadi terbang, dalam keadaan tepang tadi terbang. Demikian tentera Allah SWT. Adapun pula pada batin manusia ada pelbagai tentera Allah. Hati kita mempunyai tentera-tenteranya, ya. Allah Ta'ala memiliki banyak tentera atau pasukan yang terkumpul dalam hati, roh dan seluruh alam yang lain. Namun hakikat dan jumlahnya secara terperinci hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Di sini kami hanya akan mengemukakan sebahagian daripada tentera-tentera hati itu yang terkait dengan tujuan perbahasan kami. Di dalam hati itu ada dua jenis tentera, iaitu tentera yang dapat dilihat dengan mata kepala dan tentera yang hanya dapat dilihat dengan mata hati. Mata kepala, mata kasar disebut basar, mata hati dipanggil basirah. Mata batin, mata rohani manusia dipanggil basirah. Itu beza antara basar dan basirah. Hati itu sendiri posisinya adalah seperti raja, sedang tentera-tenteranya bertindak sebagai pembantu atau pelayannya. Jadi diri kita semua ni, hati adalah umpama raja. Yang lain-lain yang ada pada diri kita, anggota badan kita, yang lain adalah tentera-tentera yang buat kerja untuk hati, yang berkhidmat, yang membantu hati. Tentera hati yang tampak oleh mata kepala kita adalah tangan, kaki, mata, telinga, lidah, mulut dan semua anggota tubuh lainnya, baik yang nampak dari luar maupun yang ada di dalam tubuh. Semuanya melayani dan tunduk kepada hati. Mereka tunduk secara naluriyah, itu secara naluri, yang tidak boleh menentang sedikit pun. Maksudnya bila hati kita menginginkan sesuatu, maka anggota badan kita akan bergerak untuk merealisasikan apa yang diingini oleh hati, apa yang dimahukan oleh hati. Jadi apa yang tercetus dalam hati tadi, dia menggerakkan anggota badan kita ke arah untuk mencapai ataupun meraih apa yang diingini oleh hati, apa yang dikehendaki oleh hati. Sebab tu hati ini adalah raja. Yang dimaksudkan dengan hati di sini adalah hati yang kita tak nampak dengan mata kasar, ya. Hati yang mengingini, hati yang ingin merasai. Ini semua adalah sesuatu yang batin, sesuatu yang gaib, tetapi dia tetap sebahagian daripada diri kita. Tapi kalau jumpa doktor, minta tolong X-ray, minta MRI scan untuk nak tengok CT scanner ataupun nak check, nak detect apa hati yang ada dalam kalbu, tak dapat detect. Kita bicara hati yang bercahaya, hati yang gelap, yang ini tak dapat didetect oleh scanner dan juga X-ray. Yang boleh didetect mungkin jantung kita. Dalam bahasa Arab, jantung adalah qalbu. Al-qalbu itu merujuk kepada jantung yang berdegup itu, ya, al-qalbu. Yang qalbu itu yang berbentuk sanubari, ia boleh didetect dengan secara biologi. Tapi yang kita bicara dalam tasawuf, hati yang mengingini, yang menghendaki, itu adalah sesuatu yang bersifat batin. Sungguh pun ia bersifat batin, tetapi ia ada link dengan anggota badan kita yang bersifat zahir. Dia ada suatu bentuk attachment yang kita tak faham macam mana cara Allah Ta'ala attachkan antara sisi diri kita, aspek diri kita yang batin dengan aspek diri kita yang zahir. Attachment tersebut kita tak pernah lihat link tersebut. Kita tak pernah nampak bentuk attachment, bentuk connection yang Allah Ta'ala wujudkan antara roh kita dengan jasad kita, antara kalbu kita dengan tubuh jasmani kita. Kita tak nampak macam mana bentuk attachment tersebut, macam mana bentuk connection itu, macam mana bentuk ikatan itu, macam mana bentuk pautan itu, macam mana bentuk relationship itu, kita tak nampak. Yang penting
Allah Ta'ala beritahu, bila kamu jadi manusia, bermakna pada diri kamu ada aspek yang zahir dan ada aspek yang batin bercantum pada diri kamu. Ya. Baik, setelah kita memahami hati yang bersifat batin itu, dia ada link, ada connection dengan yang berbentuk zahir ini. Lalu apabila anggota badan kita melakukan mengikut apa yang diingini oleh hati, maka apa yang dilakukan oleh jasad pula, dia akan menchannelkan sesuatu yang ada, menchannelkan kepada hati, sama ada sesuatu yang berbentuk cahaya ataupun sesuatu yang berbentuk kegelapan. Jika matanya melihat maksiat, maka dia sedang channelkan kegelapan memenuhi kalbunya. Apabila telinganya, mulutnya berbicara maksiat, telinganya mendengar hal-hal maksiat, hal-hal yang diharamkan, tangannya melakukan sesuatu yang haram, kakinya melakukan sesuatu yang haram, maka perkara-perkara yang haram ini, dia memberikan channel yang menyalurkan kegelapan ke dalam kalbu dia. Jadi dia saling kait-mengait antara satu sama lain. Memang betul anggota badan dia buat apa yang diingini oleh hati, dan kalau betul anggota badan itu melakukan hal yang diingini oleh hati, dan bila perkara itu perkara dosa, dia menyalurkan kegelapan dan kekerasan, suatu bentuk kekerasan dalam hati. Hati boleh jadi keras, boleh jadi gelap, zulumat. Ataupun jika anggota badan itu melakukan sesuatu yang ada pahalanya, sesuatu yang ada ketaatan, sesuatu yang soleh, sesuatu amal yang meredakan Allah Subhanahu Wa Taala, ia menyalurkan cahaya ke dalam hati. Ia menyalurkan nur, dia channelkan nur, cahaya dan kelembutan ke dalam hati. Hati menjadi lembut. Ketika mata disuruh oleh hati untuk terbuka, maka terbukalah ia. Dan ketika kaki disuruh oleh hati untuk bergerak melangkah, maka melangkahlah ia. Begitu pula ketika lidah disuruh untuk berbicara, maka ia pun berbicara. Begitulah karakter atau naluri anggota-anggota tubuh kita. Kepatuhan anggota tubuh dan panca indera kita kepada hati, dari satu segi menyerupai kepatuhan dan ketaatan para malaikat kepada Allah. Malaikat memang diciptakan hanya untuk berbakti dan tidak dapat menentang Tuhan, tak pernah mungkir terhadap perintah Tuhan. Segala perintah selalu mereka kerjakan. Sebab tu malaikat-malaikat pun adalah tentera-tentera Allah, kerana mereka tidak ada pilihan lain melainkan hanya melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh. Mereka tidak ada potensi untuk memilih sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu Taala. Malaikat tidak ada potensi untuk derhaka pada Allah. Nature Allah jadikan malaikat ni, mereka hanya patuh perintah Allah sahaja. Begitulah tentera-tentera kepada hati kita. Perumpamaannya adalah seperti itu. Maksudnya apabila hati kita nakkan sesuatu, maka dia akan arahkan anggota badan kita untuk mencapai apa yang diinginkan oleh hati. Di sini memberikan kita refleks, renungan betapa pentingnya untuk kita uruskan hati kita, uruskan dan luruskan hati kita. Betapa pentingnya untuk kita sucikan dan bersihkan hati kita. Amat penting untuk kita jernih dan tulingkan hati kita. Kerana semakin bersih hati itu, semakin ianya memberi arahan yang baik kepada anggota badan melakukan sesuatu yang meninggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mengarahkan anggota badannya untuk melakukan kebaikan dan kebajikan yang dapat kumpulkan bekalan dia menuju kepada alam selepas kematian. Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan malaikat yang tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka yang ini malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sebab tu kedudukan manusia lebih tinggi daripada malaikat, kerana malaikat mereka apabila disuruh dengan perintah, mereka tidak ada pilihan lain.
melainkan hanya taat kepada Allah SWT. Mereka tidak ada potensi, mereka tidak ada langsung keinginan yang Allah cetuskan dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu yang lain daripada yang Allah perintahkan. Mereka tidak ada potensi untuk memiliki keinginan untuk melanggar perintah Allah. Sebaliknya, yang nama manusia, Allah Ta'ala berikan pilihan kepada manusia. Hatinya, Allah kurniakan hati kepada manusia untuk dia memilih kehidupan, haluan kehidupannya, sama ada dia nak buat baik atau buat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah Ta'ala berikan cetusan ilham pada diri manusia, sama ada dia nak buat benda yang baik ataupun benda yang buruk, benda yang jahat. Semua tu ada potensi yang Allah berikan pada manusia. Jadi kenapa kedudukan manusia lebih tinggi? Kerana dalam keadaan dia boleh pilih untuk buat jahat, tetapi dia pilih haluan untuk buat baik. Di situ kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Yang nama khalifah ada dua pendamping. Malaikat pun kena mendampingi kita, yang bertindak seolah seperti sekretari yang sentiasa mencatat, sentiasa tulis segala buku catatan apa yang kita tuturkan, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, setiap tindak tanduk kita, setiap gerak geri kita. Adapun malaikat tu sendiri, malaikat tidak ada makhluk lain yang mendampingi dia. Ya. Malaikat tu sendiri, dia tidak ada malaikat lain yang mendampingi dia. Dia tak perlu didampingi. Ya. Adapun manusia, setiap manusia ada malaikat yang mendampinginya, dinamakan raqib dan atid. Ya. Sebab kedudukan manusia itu sendiri, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, laqad karramna bani adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini beberapa ayat Quran yang saya petik, yang Allah Ta'ala beritahu tentang kemuliaan manusia, ketinggian darjat manusia berbanding spesies makhluk-makhluk yang lain. Jadi manusia dalam keadaan diberi pilihan, dia ada potensi untuk buat kejahatan, boleh buat keburukan, tetapi dia pilih untuk pilih jalan yang diredai oleh Allah. Dia pilih haluan dalam kehidupannya untuk mendapatkan sesuatu yang disukai oleh Allah, sesuatu yang dikasihi oleh Allah, sesuatu yang disukai oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tetap memilih jalan yang baik tersebut. Kerana itu kedudukan manusia adalah lebih tinggi berbanding malaikat. Contohnya seorang yang buta dengan seorang yang celik, kedua-duanya dapat menjaga dirinya daripada maksiat, daripada melihat maksiat. Yang buta pun dapat melihat tak melihat maksiat. Yang celik mata pun tak melihat maksiat. Siapa yang tinggi kedudukannya? Yang paling tinggi adalah yang celik tadi. Sebab yang buta tadi, walaupun dia akan ada pahala yang tersendiri kerana bersabar dengan ujian, penglihatannya ditarik, tetapi daripada sudut maksiat tadi, yang buta tadi memang tidak ada potensi nak tengok maksiat. Adapun orang yang ada penglihatan mata dalam keadaan celik, dia boleh nak tengok maksiat, dia boleh nak tengok perkara-perkara yang haram dengan mata dia, tetapi dia jaga mata dia daripada berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jaga penglihatan mata dia daripada belut kepada Allah. Kenapa belut? Dipanggil kufur nikmat. Allah bagi anugerah mata pada dia, dia guna mata dia untuk buat maksiat. Ini belut, pengkhianatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil pengkhianatan mata. Seorang hamba membelut dengan pengkhianatan mata terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu orang yang ada mata, boleh nampak, boleh celik, tetapi dijaga mata dia daripada melihat yang haram, maka kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang memang langsung tak ada potensi untuk melihat yang haram kerana matanya buta, ataupun mungkin kerana dia dalam penjara yang sempitnya,
tak pernah keluar daripada sel. Baik, hanya ada satu segi yang membezakan antara ketaatan malaikat dan ketaatan anggota tubuh tadi. Malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah, sementara mata hanya taat dan tunduk kepada hati atas dasar taskhir. Taskhir maksudnya ketertundukan, iaitu kepatuhan. Mata tidak mendapatkan pengalaman baik dari dirinya atau dari kepatuhannya terhadap hati. Para tentera itu amat diperlukan oleh hati dalam perjalanannya kepada Allah, yang harus menempuhi beberapa fasa atau tahap sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bertemu dalam konteks ini adalah hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bertemu dan jumpa dengan Allah dalam konteks perkara yang kita sedang baca ni, maksudnya hati yang mengenal Allah. Kita sedang hidup di alam dunia, kita sedang gunakan apa bekalan yang Allah Ta'ala kurniakan pada diri kita untuk ianya meneroka dan juga menjelajah potensi untuk mengenal Allah yang lebih mendalam, yang lebih mendalam, yang lebih mendalam. Jika dia mensia-siakan peranan hatinya dan dia mensia-siakan fungsi tentera-tentera hati itu, iaitu anggota badan yang Allah kurniakan kepada kita untuk jumpa Allah di alam ini, untuk jumpa Allah di alam ini, untuk bertemu dengan Allah di alam ini. Maksud bertemu dengan Allah dengan menerusi hati kita, ya. Maka dia telah rugi dengan serugi-ruginya, ya. Dia tak ambil peduli tentang hatinya, dia tak ambil cakna tentang perjalanan hatinya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak hirau untuk berkaitan dengan hal-hal kebersihan dan kesucian jiwanya. Dalam Quran ada satu surah ni Allah Ta'ala bersumpah dengan 11 perkara demi kerana Allah nak menekankan suatu perkara yang penting, iaitu betapa pentingnya menyucikan hati, menyucikan jiwa. Itu dalam juzuk 30 surah Asy-Syams. 11 perkara Allah bersumpah, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan apa yang meneranginya, wal qamari idza talaha, dan juga demi bulan yang dengan apa yang dia menyinarinya, wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang dan dengan apa yang terang benderang pada waktunya, wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam yang kegelapan menjelubungi muka bumi ini, was samai, demi langit, wama banaha, dan demi zat yang membinanya, yang membangunkan langit, wal ardi, demi bumi, wama tahaha, dan demi zat yang telah membentangkan dan menghamparkannya, wa nafsi, demi nafsu, demi jiwa, wama sawaha, dan demi zat yang menciptakan dengan penuh kesempurnaan. 11 perkara Allah sumpah. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jiwa yang Allah Ta'ala ciptakan dengan penuh kesempurnaan pada diri manusia ini, Allah SWT ilhamkan dengan ilham untuk memilih haluan ketakwaan atau memilih haluan kejahatan. Qad aflaha man zakkaha, dan sangat beruntung orang yang memilih jalan ketakwaan, jalan penyucian jiwa. Zakkaha daripada perkataan tazkiyatun nafs. Amat berbahagia, amat beruntung, amat berjaya orang-orang yang sentiasa menyucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Allah kata sangat-sangat rugi, sangat-sangat malang nasib orang yang biarkan hatinya berkubang dengan pelbagai kotoran yang mencemarkan jiwanya. Ya. Keperluan itu seperti halnya bekalan makanan dan kenderaan yang amat diperlukan oleh tubuh kita dalam melakukan suatu perjalanan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, keberadaan kita di alam dunia ini adalah sebuah perjalanan. Dan perjalanan kita adalah perjalanan yang melibatkan
rohani kita. Ini adalah perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan itu ada fasa-fasa yang kita perlu lalui dan ada tahap-tahap yang perlu kita tempuhi, daripada satu peringkat kepada peringkat yang lain, kepada satu martabat kepada martabat yang lain dalam hal kerohanian kita, untuk tingkatkan keyakinan kita kepada Allah, daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, dan kemudian kemuncaknya kepada hakul yakin. Dan kemudian begitu juga dengan hal-hal rukun agama kita, daripada Islam kepada iman dan kepada ihsan, menjadi hamba yang seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini adalah perjalanan hati, penyucian jiwa, sehingga hati itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya benar-benar berjumpa dengan Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah di hari akhirat kelak. Dia mengenal Tuhan yang dia sembah, dia mengenal zat yang dia ucapkan setinggi-tinggi puji-pujian kepada-Nya. Dia kenal siapa yang dia puji. Dia tak puji kosong terhadap zat, dia kenal siapa zat yang dia puji. Dia kenal siapa yang ditakzimkan dan agungkan. Di hal ini perlu difahami dengan baik, dengan penuh kesedaran bahawa saya dalam perjalanan hati menuju Allah. Jadi Imam Ghazali kata itu adalah perjalanan hati. Maka cari apa saja yang di alam dunia ini sarana dan juga wasilah, segala perkara yang dapat bantu kita, yang dapat menyucikan hati kita. Kita kena buat fact finding, kita kena cari ilmu, kita kena sentiasa struggle untuk cari apa makna penyucian jiwa. Di mana, apa perkara yang boleh melatih hati saya untuk menjadi bersih? Apa perkara yang dapat polish hati saya untuk menjadi suci? Betul, Imam Ghazali kata amat malang orang yang hidup di dunia ini hanya ambil peduli tentang kecantikan mukanya yang bersifat berparas yang zahir, dengan kosmetik, dengan macam-macam pencuci. Sebab dia tahu mukanya itu tempat pandangan manusia. Kemudian Imam Ghazali kata dia terlupa untuk memperindahkan kalbunya. Bukan bermakna salah untuk nak cuci muka, tak. Tapi Imam Ghazali nak kata manusia ramai yang terlupa ada sesuatu yang lebih penting dan utama untuk disucikan, diperindahkan, diperelokkan, dibersihkan, iaitu hatinya. Dan memang untuk itulah, yakni untuk bertemu Allah, hati diciptakan, iaitu untuk hati kita bertemu dengan Allah di alam dunia ini, dengan maksud seperti yang kita terangkan sebentar tadi, adalah agar hati kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan hati kita hati yang fitrahnya adalah untuk kembali kepada Al-Haq, mempunyai kecenderungan yang kuat untuk berpaut kepada Al-Haq. Apabila hati dipenuhi dengan sesuatu yang lain selain daripada itu, maka hatinya akan sengsara dan derita, kerana Allah tidak fitrahkan hati dengan ciptaan yang sedemikian. Hati Allah Ta'ala jadikan untuk hati itu dipenuhi dengan kebesaran Allah, dipenuhi dengan keagungan Allah, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk perkara-perkara yang Allah agungkan walaupun ia daripada kalangan makhluk. Contohnya Nabi SAW dan lain-lain makhluk yang lain yang Allah agungkan. Juga kita mengagungkan setiap makhluk yang Allah muliakan, kerana itu termasuk memuliakan Allah SWT, termasuk memenuhi hati kita dengan kebesaran, keagungan, kehebatan, kekuatan dan ketinggian, keperkasaan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati kita ini ajaib, sangat-sangat ajaib, kerana Allah berikan daripada seluruh aspek yang ada pada diri kita, hatilah yang paling sesuai ataupun yang paling fitrah ya, untuk mengenal Allah. Tempat untuk mengenal Allah yang sebenarnya pada diri kita adalah hati kita. Walaupun ada aspek yang batin pada diri kita seperti akal. Akal ni pun kita tak nampak dengan mata kasar kita. Seperti akal tadi, dia bukan tempat yang kemuncak untuk mengenal Allah SWT. Walaupun kita perlukan akal
untuk proses maklumat, untuk analisa data dan juga info, untuk puzzle, ikat ilmu-ilmu yang kita dah faham, kefahaman-kefahaman. Tetapi akal ada keterbatasan dan ada hadnya yang tersendiri. Dan akhirnya dia kena pass baton kepada hati, kerana hatilah akhirnya tempat yang sebenar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati itu sahaja yang dapat merasakan kebesaran Allah tadi. Merasakan kebesaran Allah, merasa cinta kepada Allah, merasa rindu kepada Allah. Itu semua adalah dalam skop mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang semakin yakin kekuatannya, dia hatinya menyaksikan Allah dengan penyaksian yang jelas dan nyata. Walaupun alam ni adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kasarnya, tetapi penyaksian hatinya kepada Allah lebih kuat walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala. Mata kepala kita, mata kasar kita tak nampak Allah, tuan-tuan. Mata kasar kita nampak alam ni. Tetapi hati yang hidup dengan ma'rifatullah, hati yang hidup dengan mengenal Allah, hati yang bertemu Allah, hatinya menyaksikan Allah lebih daripada apa yang ada pada alam ini. Jadi sesuatu yang tak dilihat dengan mata kasar lebih kuat penyaksian pada hatinya berbanding yang dapat dilihat dengan mata kasar. Itu semua adalah perjalanan hati, sehingga dia menjadi seorang hamba yang seolah-olah melihat Allah. Setiap masa seolah-olah melihat Allah. Dia nampak Haji Mano, tapi dia nampak Allah. Dia nampak makhluk, hati dia nampak Allah. Dia nampak ujian yang datang pada dia. Dia nampak dugaan, macam-macam problem. Di sebalik problem tu dia nampak Allah. Dia tak nampak problem semata-mata. Dia nampak Allah. Satu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi kata, setiap problem yang datang pada aku semakin jatuh cinta pada Allah, kerana aku kenal siapa yang ciptakan problem tersebut. Dan kenapa problem itu datang? Apa hikmah di sebalik problem itu? Apa rahsia di sebalik problem tersebut? Segalanya hanya menambahkan aku jatuh cinta dengan pencipta problem tersebut. Tapi orang yang tak kenal Allah, hati yang tak berjumpa dengan Allah dalam dunia, problem datang sikit daripada dia dah habis dah. Keluh kesah, frust, menongging, depression, habis, anxiety, semua rasa nak bunuh diri, rasa dunia ni sempit, habis. Problem kecil ni. Sebab tu Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah mengatakan dalam kitab hikamnya, seseorang yang banyak berkeluh kesah, gundah gulana dengan problem dan ujian yang datang kepadanya, bermakna dia masih belum mendapat kadar yang minimum dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati yang telah meraih kadar yang minimum dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sudah cukup itu sebagai penawar untuk hatinya merasa tenang dan damai terhadap apa saja ujian yang melanda dalam hidup dia. Apa saja problem yang datang pada diri dia, dia hanya nampak Allah sebagai pencipta problem tersebut. Allah, dia hanya nampak Allah. Ini namanya penyaksian hati. Ini namanya al-ihsan, iaitu milik hamba yang seolah-olah melihat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Apa kemuncak kepada mengabdikan diri kepada Allah? Apa matlamat akhir mengabdikan diri kepada Allah yang ada pada perkataan liya'budun itu? Maka ianya diberikan pencerahan yang lebih mendalam yang ditafsirkan oleh penghulu seluruh ahli tafsir Quran, iaitu sahabat Nabi Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan bahawa maksud liya'budun adalah liya'rifun. Kemuncak kepada mengabdikan diri kepada Allah adalah mengenal Allah. Tujuan kita gunakan anggota badan kita adalah untuk menzahirkan tauhid kita kepada Allah, menzahirkan keesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan anggota badan kita sebagai tentera untuk bantu hati kita lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud liya'budun, iaitu liya'rifun. Maksudnya asas kepada ibadah kita ini adalah mengenal Allah. Ianya berasaskan dan berdasar kepada mengenal Allah, dan segala proses di tengahnya semuanya adalah untuk menambahkan mengenal Allah,
dan kemuncaknya adalah juga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal sampai akhir di sebalik ibadah kita ini adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perenggan yang berikutnya insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Pengajian yang akan datang betul-betul mungkin jatuh pada hari raya Aidil Adha. Jadi mungkin insya-Allah kita akan sambung pada mungkin kuliah subuh kalau tak silap saya, 30 Mei insya-Allah. Baik, sampai di situ mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melorongkan kita kepada asbab-asbab yang dapat menyampaikan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala kenalkan kita jalan yang dapat mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala bimbing kita kepada orang yang dapat bimbing kita kepada mengenalnya. Moga Allah pimpin kita untuk dibawa kita kepada orang yang dapat pimpin kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.